Kalau di Kuala Lumpur, kesesakan dan hiruk pikuk menjadi benda yang lazim. Even di kawasan stadium macam Stadium Bukit Jalil, waktu malam memang menjadi pot anak muda yang inginkan adrenalin dan juga mengeluarkan peluh. So Stadium Bukit Jalil memang ada kawasan yang luas untuk berjalan kaki, berjoging maupun fasiliti-fasiliti lain yang lengkap dan bertaraf dunia. Orang boleh book kawasan futsal untuk bersukan. Okay guys, channel kita dah achieve 100,000 view tahun ni. Jadi subscriber tu masih rendah, kurang 1% daripada total tu. Kalau daripada 1,000 dapat 1%, kita orang dah boleh dapat 1,000 subscribers lah. Sekarang bawa 600 lebih. Come on guys, support channel ni dengan subscribe. Tekan butang subscribe, share dan like. Kita nak naik ke utara. Kali ni lebih jauh ke utara. Sebelum ni kita pernah ke Ipoh. Kali ni kita akan naik lebih tinggi melalui Terong Menora dan naik ke Penang dan ke Perlis. Stadium utama Kanga setelah kita orang upload. So kali ni kita akan pergi ke Penang lah. So daripada Ipoh kita akan naik straight dan melalui Jalan Kulim sebelum kita orang pergi ke Jawi. So Penang ni jalan dia agak unik sikit. Kalau kau naik, kau akan lalu banyak tempat. Dan daripada kawasan kampung ke kawasan Bendang, kalau waktu golden hours macam ni memang sangat menarik lah. So ini benda yang bagi aku sangat, aku rindulah tentang the northern part of Malaysia lah. So kalau kau pergi naik lagi atas, kau akan pergi ke Kedah dan Perlis. Untuk ekspedisi kali ni kita orang tak sempat nak pergi ke stadium Kedah sebab masa yang kita orang ada di utara agak pendek sikit. Sempat ke Perlis, hujan agak lebat. Dan pemandangan macam ni memang bagi aku suka lah. Aku suka kawasan-kawasan yang kawasan sawah, Bendang ni, kemudian ban tali air ni semua. Satu benda experience yang menarik lah. Mungkin aku akan buat satu video bahasa Inggeris yang like one ambil masa sikit. So Perlis sebenarnya ada banyak benda menarik. Banyak juga yang tak dapat kami rakam lah. Ini antara footage yang aku letak balik sini. Aku dah masukkan dalam video stadium kompleks sukan Tuanku Syed Putra. So ini kita pergi overseas sikit lah. Pergi ke Penang Island atau Penang. So ada dua bridge sekarang. Penang dia menarik. Dia ada kawasan bukit, kawasan bandar lama dan juga kawasan yang pesat lah. Kalau kau pergi ke utara, kau akan agak amazed lah. Kalau kau masuk Kedah, Perlis, ada dari Alostar turun ke Sungai Petani dan straight seterusnya ke Perai dan ke Penang, kau akan nampak perbezaan demografik kampung ke bandar, Bendang kepada kawasan-kawasan konkret lah. Tapi Penang ni dia tak macam KL sikit. Dia ada banyak kawasan-kawasan yang masih di-preserve lah. Kawasan-kawasan lama, kawasan-kawasan historik masih lagi di-preserve walaupun dah banyak naik bangunan tinggi lah. Tapi tak se-rapid KL lah. So this one adalah Stadium Bandaraya. This one dalam video ni aku tak masukkan full footage Stadium Bandaraya. Aku akan buat video lain sebab aku nak pendekkan duration video ni. So this one adalah antara skyline view dekat Stadium Bandaraya, kawasan bukit dekat balik pulau ni atau belakang, kawasan belakang Penang. Dan sekitar stadium ni ialah bandar lah. Kau boleh nampak Komtar dari sini. Dan bangunan-bangunan tinggi termasuk apartmen-apartmen yang baru lah. Aku kena nasi dalca. Dan kawasan
kita bayang lepas ni pun banyak juga kawasan-kawasan menarik lah. So this one adalah antara stadium yang aku nak pergi, iaitu stadium yang pernah menjadi venue Piala FA, final Piala FA pada tahun 2007, di mana Sultan untuk kedua negeri, iaitu Sultan almarhum Sultan Abdul Hamid, iaitu ketika itu ialah Sultan Kedah, terpaksa berjalan kaki selama 45 minit, dan Raja dari Perlis pun terpaksa membonceng motosikal kerana kesesakan yang teruk lah. Ini adalah Stadium Batu Kawan. Stadium Batu Kawan ni dia terletak dekat dengan IKEA Penang lah, IKEA Batu Kawan lah. Dia bukan duduk di pulau, tapi duduk di tanah besar lah. Ia duduk berdekatan dengan bridge kedua. So kalau kau nak pergi ke stadium ni, ia dekat dengan bridge kedua. Dan stadium ni tak digunakan lah dalam masa yang lama lah. Kapasitinya besar, 40,000 lebih. Kalau kau lihat stadium ni, dia punya rupa dia macam stadium di Hong Kong ataupun di Taiwan. Bentuk dia yang macam shell ni, terbuka ni. Kemudian di stand depan tu, sisi depan dengan belakang, kau nampak ada kosong, hollow lah, iaitu yang biar terbuka macam bentuk shell lah, shell yang buka kan. So dia macam shell atau Pulau Mutiara lah, kenalah dengan nama Pulau Pinang. So bagi aku ni antara stadium yang agak ikonik lah. Malangnya sekarang ni Penang guna stadium Bandaraya, mungkin sebab kapasiti dia lebih kecil. Kau tengok sini kan, kereta-kereta yang park di kawasan sekitar stadium ataupun disewa lah. Mungkin sebab ia tak digunakan buat masa ni, jadi ia dijadikan kawasan logistik lah. Tak tahu sama ada ini untuk original ke ataupun untuk dihantar keluar lah. Tapi basically ini adalah satu stadium yang sangat menarik. Kerusi dia menggunakan warna tema kuning dan juga light blue lah, sky blue Pulau Pinang. So kawasan berjalan kaki ni pun agak ikonik. Dulu kawasan ni antara kawasan yang besar lah, macam dekat area Pisar sana, dekat sini, antara kawasan yang aku rasa agak ikonik mengenai facility di Penang lah. So kau tengok sini kan, ada satu padang depan dia. Padang ni kosong sekarang, dan depan tu nampak ada jentera mengangkat barang sekitar kawasan lapang. Kat sini ada macam ada track kat sini, mungkin track skate park ataupun track go-kart, aku tak sure. Kawasan ni sebenarnya dia tutup. Aku cuma fly di bahagian sisi saja sebab aku tak nak pergi ke sebelah sana, sebab kawasan entrance stadium ni cuma buka di kawasan depan, ada kawasan restoran saja. Guys, jangan lupa like, comment and share, and see you guys in the next one. Ciao.